Selamat pagi guys. Inilah selepas 4 bulan, hampir 5 bulan, selepas 4 bulan berlalu. Inilah perkembangan tombol saran ayam bakar Obake dan juga ayam daging jenis kecokan kampung. Inilah gambar setelah ubah suai dan penambah baik semula kandang ayam, dan ini bakal kita isi dengan anak ayam di satu hari nanti untuk tujuan bakar dia. Ini dia. Ini Obake, dan yang jantan ni jenis kecokan kampung. 4 bulan berlalu dia sudah mencapai berat dalam 2 kilo lebih. Ini memang super size jumbo. Yang ini yang bakal kita usahakan untuk mendapatkan bakar ataupun benih di satu hari nanti. Kita akan cuba buat benih atau bakar sendiri anak ayam tu dengan proses pengeraman menggunakan inkubator. Inilah keadaan yang sekarang ni. Ini kandang pertama kita yang telah kita isi dengan tidak banyak. Kita bermula dengan 15 ekor saja. Obake ni jenis ayam yang kulit dia hitam, mata hitam, paruh hitam, kaki hitam, badan pun hitam. Cuma warna bulu dia yang putih. Ini yang putih ni jenis Obake yang berusia sudah 4 bulan. Ayam penelur. Yang ini jenis kecokan kampung hybrid. Ini jenis hybrid. Okey. Nampaknya beliau faham apabila dia ambil gambar dengan posisi dia yang tegak. Cantik ya, sangat cantik. Kalau kita nampak di bawah tu, itu tahi ayam ataupun najis ayam, dan ini yang kita bersih dalam seminggu sekali lah. Tahi dia tu kita bersih, lepas tu kita bubuh pasir ataupun kita guna abu kayu yang telah dibakar supaya menyerap bau dia, bau najis, dan menghindari lalat. Lalat memang wujud, tapi tidaklah sebegitu teruk kalau kita nampak di sini. Sebab tempat ni kering, kawasan kandang ayam ni kita sentiasa jaga dan
sapu di sekeliling pagar nih tiap hari nih bila bagi makanan dia. Makanan diberi dua kali sehari. Kita bagi petang dan kita bagi dia waktu pagi dan petang dalam pukul 3 atau pukul 4 macam tu. Dan selain itu juga kita bagi dia makan daun sebagai suplemen, daun ubi ni, ubi kayu tu, sebab tu menyumbang kepada makanan tambahan dia. Dia menyumbangkan zat kepada ayam ni, kandungan dia untuk protein. Inilah. Itu lagi. Ini juga kacokan kampung. Kacokan. Ini pedaging. Ayam putih itu penelur. Kita cuba nak crossbreed dia nanti. Cuba nak kawinkan dia dengan yang obake ni supaya dia ada benih nanti ya. Supaya menghasilkan telur yang boleh kita jadikan baka ataupun anak ayam. Dan buat masa ini ataupun masa sekarang kita dalam proses cuba untuk mengeram telur, belajar proses mengeram telur itik ataupun ayam untuk dijadikan benih dia, anak ayam, menggunakan inkubator. Itu yang sedang kita buat sekarang, kita sedang belajar. Kita harap tu nanti hasil tu berjaya lah. Harap kita berjaya dalam usaha untuk mengeram telur ayam ataupun telur itik untuk dijadikan baka ataupun anak ayam ataupun anak itik, untuk menambahkan kuantiti yang sedia ada. Dan kita akan sentiasa berusaha untuk mengembang lebih ataupun memelihara ayam ni dengan jumlah yang lebih banyak lah. Walaupun untuk buat permulaan ini kita hanya ada 15 saja, dan kita berharap semoga ianya akan bertambah di satu masa nanti. Itu yang kita punya usaha ataupun visi kita untuk menghasilkan ayam jenis kacokan ya, lebih lagi yang jenis obake ini, yang putih. Sebab kita dipahamkan jenis ayam obake ini dia bagus untuk pencernaan kulit daging dia. Kalau dikonsumsi dia baik untuk pencernaan kulit. Itu. Kalau kita nampak di bawah tu, itulah daun ubi yang telah yang kita beri pada awal paginya tadi. Selepas makan mereka akan mengulam daun ubi ini. Dia memang minat, dan yang paling ayam ni minati ialah daun papaya. Itu yang kegemaran nombor satu mereka. Dan daun ini juga dia ada mengandungi zat untuk kesihatan ayam. Dan untuk
Untuk antibiotik dia kita gunakan secara organik, kita buat sendiri. Satu, kita sekali-sekala kita bagi dia minum air halia yang telah direbus, dan juga air kunyit untuk antibody. Walaupun ni pada peringkat awal dia telah divaksin, tapi untuk antibody kita memang beri perhatian terhadap perkara itu demi demi kebaikan tumbuh saran ternakan kita, ternakan ayam ni. Kita nampak inilah tabiat mereka. Selepas mereka makan, mereka akan bertinggi di ampayan macam tu, kayu yang telah kita sediakan, dan pada waktu malam mereka akan tidur di atas ampayan tu. Mereka tidak tidur di atas lantai yang telah disediakan. Dan selepas ini nanti kita bakal menyediakan tempat untuk dia bertelur, sebab mulai dari 5 bulan ke atas kita dah bagi dia dedak penelur, memang khas untuk ayam penelur. Jadi itu yang kita nak sediakan tempat untuk dia bertelur. Nanti kita akan buat tempat untuk memudahkan dia bertelur. Dan kandang ini merupakan kandang nombor satu, di mana ayam ini nanti dia bakal kita pindahkan ke sebelah sini, yang sedang kita bina ni dalam proses 70% siap. Dan ini merupakan kandang berlantai tanah, dan tanah ni nanti kita akan semen dia, lepas tu kita akan bubuh pasir di dalam ni nanti. Dan ayam ni nanti kita akan buat tempat ampayan mereka untuk mereka tidur, dan juga tempat untuk dia bertelur kita akan buat dalam ni nanti. Dan proses ini nanti kita akan tunjuk dalam reel kita yang bakal menyusul selepas ini, setelah kita buat. Apabila dah siap nanti ya. Jadi kalau kita nampak di belakang sana itu merupakan kandang itik. Dan itik yang dalam ni merupakan itik serati jenis jumbo, saiz jumbo, dan itik jenis Indian Arana. Dan ini merupakan itik yang hampir pencen, dan kita sekarang sedang dalam perancangan untuk mendapatkan anak itik yang baru, yang akan kita belah juga di sini. Dan yang lama ni nanti bakal kita, kalau dia tidak produktif, kita bakal kita akan cantas mereka, proses
dijual ataupun kepada mana-mana orang yang berminat untuk membeli itik yang dah pencen, untuk dengan harga yang secara harga burung lah, kita mungkin jual dalam RM10 seekor, yang masih ada nih. Dan sebelum ni juga banyak yang telah kita cantas, yang kita dah jual. Dan juga selain itu, dari segi keselamatan dia, ada juga mereka ni telah menjadi korban binatang seperti ular, biawak yang pernah masuk ke dalam kandang itik ini dulu. Namun demikian, perkara ini tidaklah serius, dapat kita kawal dan binatang-binatang tersebut ada yang berjaya kita tangkap seperti ular dan juga biawak. Sebab di kawasan sebelah sana tu kawasan paya, dan ada anak sungai kecil, dan itulah laluan untuk binatang ini mudah masuk. Tapi perkara ni dia tidak berlaku setiap hari ataupun setiap bulan. Dia ada masa dan ketika dia akan membuat aktiviti hunting. Jadi kita perlu kena sentiasa bersedia dan berjaga kawal selia kawasan ni untuk agar perkara yang seperti ini dapat dikurangkan berlaku. Itulah cara kita untuk mengatasi masalah. Dan juga di sekeliling kandang ni kita sentiasa bersih dengan cara menebas di sekeliling kandang itik ini, supaya ia senang untuk kita berjalan memantau sekeliling kawasan pagar, lebih lagi di waktu malam. Beginilah keadaan di sini. Okey, setakat tu Rio, saya pagi ini saya akan sambung di dalam video saya yang akan menyusul selepas ini nanti, selepas ada perkara baru, perkembangan baru yang kita usaha atau kita lakukan berkenaan dengan ternakan ayam dan itik di ladang kita ni. Ini proses permulaan untuk ladang permulaan. Ini salah satu projek ataupun aktiviti permulaan untuk TTE bermakna Trust Tani Enterprise. Okey, sekian video kita untuk kali ini. Bye.